Halo bos, selamat petang. Saya Abang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Lama punya Fortuner. Tahun 2009. Toyota Fortuner 2.7. V-spec pun high spec juga. Harga jual 33,800. Harga cash. Boleh nampak body masih okey lagi lah. Masih cantik lagi. Dalam boleh nampak langsung sikit minyak pun ada. Kereta ni baru sampai aja. Baru sampai kita punya kedai. Ke dalam semua ori lah. Kereta ni petro kalau 2.7 punya petro. Tak ada turbo punya. Kalau diesel ada turbo. Sebab newton meter besar. Diesel. Dalam macam ni. Dah cantik sudah kiri kanan. Tapi dia punya mileage 100 lebih aja. 100 lebih aja. Gambar tadi saya sudah kamera. Kereta saya pun sudah start lah. Kereta ni dia 4 view lah. Ada 4 view, ada 2 view. Boleh nak bukit. 4 view low. Semua ada lah 4 view gear sini. Belakang macam ni. Sebab V-spec memang dalam warna leather. Sebab paling high spec lah. Atas dia pun sama juga. Ada kasih bracket. Ikat bok ke atas. Sebab ini kereta boleh duduk 7 orang. Boleh duduk 7 orang. Kalau duduk 7 orang nak letak barang tak ada tempat mah. Tapi luas lah. Barang nak letak mana? Letak ke atas lo. Ikat letak bok. Tahun 2009. Toyota Fortuner 2.7 cc punya. Harga jual 33,800. Harga cash. Kalau buat loan, saya rasa boleh masuk kredit tapi ikat tak panjang boleh ikat 3 tahun ke atau 4 tahun lah. Agak-agak aja. Kalau beli cash 33,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa minat boleh kontak saya, tanya ini kereta masih ada tak. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.